Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dimuliakan, apa khabar semuanya pada hari ini? Mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, anda bersama saya Ustazah Dr. Sakinah Sabtu dalam program Hikmah Ramadan yang akan menyentuh tentang rahmah Allah Subhanahu wa taala kepada wanita di bulan Ramadan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, berpeluang untuk bertemu bulan Ramadan adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap mukmin, tidak kira lelaki maupun wanita. Inilah bulan yang dibukakan Allah Subhanahu wa taala pintu syurga dan ditutup pintu neraka. Ia adalah sebagaimana yang dikabarkan oleh junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan status hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan keberkatan. Faradallahu azza wa jalla alaikum, Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan ke atas kalian siyamah, puasanya. Tuftahu fihi abwabus sama, dibukakan padanya pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup padanya pintu neraka al-jahim." Hadis yang seumpamanya juga ada diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan perbezaan lafaz dibukakan pintu syurga. Namun apakah yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu syurga dan menutup pintu neraka? Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim dengan menukil pendapat dari Al-Qadi Iyad menjelaskan bahawa dibukanya pintu syurga sebagai isyarat banyaknya pahala dan pengampunan dosa dalam bulan Ramadan. Ia juga merujuk kepada amal ibadah yang dibukakan Allah untuk para hambanya di bulan ini yang tidak terjadi di bulan-bulan lainnya secara umum, seperti kewajipan puasa, solat tarawih, amalan kebaikan dan berhenti melakukan kemaksiatan. Apabila seseorang melaksanakan semua itu, ia adalah amal perbuatan yang menghantarnya ke syurga melalui pintu-pintu yang dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah memahami tentang betapa istimewanya Ramadan lantaran diluaskan ganjaran pahala tersebut, justru kita dapati ramai antara kita yang merebut peluang untuk memanfaatkan dan memaksimalkan amalan di bulan Ramadan. Namun tidak sebagaimana lelaki, ada masanya wanita tidak dibolehkan berpuasa dan solat di bulan Ramadan kerana mengalami haid. Pastinya ia menimbulkan rasa sedih di hati kita sebagai wanita yang ingin meraih sebanyaknya pahala di bulan ini. Perasaan seperti ini turut dirasai oleh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Aisyah radhiyallahu anha menangis lantaran beliau dalam keadaan haid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memuja Aisyah radhiyallahu anha dengan bersabda, "Hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam." Ini adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan ke atas anak-anak perempuan Adam, iaitu wanita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ketahuilah, mengalami haid ialah antara bentuk rahmat Allah kepada wanita. Allah Subhanahu wa taala kurniakan situasi ini bertepatan dengan penciptaan tubuh badannya sebagai seorang wanita. Ini kerana terdapat wanita yang mengalami kesakitan, kelemahan dan kepenatan tatkala mereka dalam keadaan haid. Oleh itu, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang telah memberikan keringanan kepada wanita dalam pelaksanaan ibadah puasa dan solat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awalaysat idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah jika seorang wanita mengalami haid dia tidak solat dan puasa? Bahkan sebagai bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada wanita haid di bulan Ramadan, mereka hanya perlu mengqadakkan puasa sahaja walaupun pada waktu tersebut mereka turut meninggalkan solat.
Aisyah radhiyallahu anha pernah menjawab persoalan seorang wanita tentang mengqada puasa dan salat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami dahulu mengalami haid. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan mengqada salat. Sidang pendengar yang dimuliakan, keadaan seorang wanita yang mengalami haid tidak bermakna hari-hari yang dilaluinya di bulan Ramadan tidak memberikannya peluang untuk meraih ganjaran pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya yang sangat luas memberikan kepada wanita beberapa amalan lain yang boleh dilaksanakan bagi menggapai syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara amalan yang boleh disarankan ialah banyak berzikir, mendengar dan mentadabbur bacaan Al-Quran, menghadiri pengajian agama, bersedekah, berbakti kepada ibu bapa, membantu meringankan keperluan saudara mara dan teman-teman. Selain itu, Nabi SAW ada mengingatkan kepada kita tentang cara untuk memperoleh ganjaran yang sama sebagaimana orang yang berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih, Nabi SAW bersabda, Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Siapa yang memberi iftar kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala senilai pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Bukankah dari hadis ini juga jelas menunjukkan kepada kita betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wanita di bulan Ramadan? Ini membuktikan juga bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sesekali menutup pintu rahmatnya kepada para hamba-Nya yang berusaha ingin beramal soleh. Ramadan adalah bulan digiatkan pelbagai amal soleh. Namun, ia bukan semata-mata tentang ingin mendapatkan pahala dan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling utama dari semua itu ialah meraih keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru, antara amalan yang boleh dilaksanakan, tidak kira wanita haid atau mana-mana Muslim sekalipun, ialah berdoa memohon keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatul qadri ma ad'u?" Wahai Rasulullah, apakah pendapat anda sekiranya saya mendapatkan Lailatul Qadar, apakah yang boleh saya berdoa? Qala taqulin, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, hendaklah kamu berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah daku. Sidang pendengar yang dimuliakan, banyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa ini di bulan Ramadan. Amalan yang sangat mudah dan boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja di kalangan kita, tidak kira sama ada wanita haid, mereka yang sakit ataupun mereka yang memiliki keterbatasan masa untuk beramal soleh ketika di bulan Ramadan. Ini kerana yang membuatkan kita rugi di bulan Ramadan bukanlah kerana kurangnya beramal ibadah, tetapi sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW tercinta, mereka yang rugi ialah mereka yang berpisah dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapat keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, selagi kita bernafas dan selagi kita diberi kesempatan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan keampunannya. Moga pada Ramadan yang masih berbaki ini, setiap dari kita dirahmati dan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, selamat berbuka puasa.